Okey, sekarang ni kita kena pasang balik kita punya 1.5 ni. So cara nak pasang dia, yang ini sebelah kanan ada banyak lubang ni. Ini sikit lubang ni sebelah kiri. Tapi korang kena make sure bila korang pasang ni, yang bahagian pro taper ni untuk aku punya lah, dia kena menghadap ke dalam. Ni sebelah luar ni kosong je. Sama juga dengan sebelah sana. Ni kena menghadap ke dalam pro taper ni. Aku tak tahu kenapa, tapi masa aku tengok aku punya fork, dia memang ke dalam. So macam tu lah. Okay, pasang Okey, macam ni lah rupa dia.